Dalam perjalanan dia nak balik ke college, dia ada lalu dekat satu jabatan tau. Jabatan ni memang selalulah kereta lalu lalang guna. Tapi yelah, pada masa tu memang tak ada kereta lalu lalang. Dia pun cuba untuk memberanikan diri, nak pastikanlah betul bunyi anak kucing tu, walaupun tak logik datang daripada sungai. Dia pun cuba mengintai-intai, menjenguk-jenguk dekat sungai tu. Memang tak nampak apa-apa guys, gelap gelita. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Alright guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Dan aku harap guys, macam biasa, korang yang sudi untuk menonton ni, please stay tune sampai habis untuk menonton dan mendengar kisah seram yang aku nak kongsikan dalam video kali ni. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Buat yang sudi untuk subscribe, terima kasih banyak-banyak. Teruskan menyokong. Pada yang belum, aku harap korang sudi untuk bantu support guys, subscribe, like, share, dan korang jangan lupa untuk klik button notification. Dan diingatkan guys, penceritaan hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. So guys, sebelum aku memulakan penceritaan, aku nak minta maaf terlebih dahulu jika sepanjang video ni ada salah silap, ada kelemahan, mungkin ada bunyi-bunyi bising yang korang tak selesa, atau mungkin ada kata-kata aku yang kurang menyenangkan. Aku minta maaf banyak-banyak terlebih dahulu guys, dan aku akan cuba perbaiki sedikit demi sedikit setiap kelemahan untuk memberikan yang terbaik untuk tontonan korang yang sudi untuk support Faiz Cerita. Kisah ni dikongsi dari seorang lelaki yang dikenali dengan namanya Rahmat. Rahmat ni dia merupakan seorang pelajar, dan pengalaman seram yang dia lalui ni, mengikut perkongsian dia bagi tahu tidaklah begitu menyeramkan sangat, tapi memang agak misteri juga guys. So kalau korang nak tahu kisah ni seram ataupun tidak, korang kena stay tune untuk mendengar sampai habis. Dia belajar dekat satu college yang terletak dekat Pahang. Dekat kawasan mana, daerah mana tu katanya biarlah rahsia. Macam mana Rahmat ni boleh tempuh ataupun lalui benda yang misteri tu? Ada satu bulan tu dia kena siapkan assignment, dan untuk menyiapkan assignment ataupun tugasan ni memang kena menggunakan komputer. Rahmat selalu gunakan komputer dekat cyber cafe dekat college tu. Tapi pada masa tu, cyber cafe yang ada dekat college tu penuh. Dia tak ada pilihan yang banyak guys. Pilihan yang ada, Rahmat bagi tahu dia terpaksa pergi dekat pusat bandar pekan untuk buat assignment tu, sebab dia kata dia nak kena pergi dekat cyber cafe tempatan. Nak tak nak, dia kata assignment tu kena siapkan juga. Rahmat pun sampailah dekat cyber cafe tu, dan dia pun buatlah assignment tu, tugasan tu. Dalam keadaan dia buat assignment tu, dia tak sedar dan dia terleka. Dia terlepas bas untuk balik ke college. Bas akhir sampai pukul 7.30 malam je. Pada masa tu jam menunjukkan pukul 8.10. Jadi memang tak ada harapan lah Rahmat nak balik naik bas masa tu. Dia pun abaikan, tak apalah, dah terlepas nak buat macam mana. Dia pun sambunglah buat tugasan tu, buat assignment tu. Buat sampai pukul 1 pagi. Bila dah habis buat assignment tu, dah selesai, dia pun keluarlah daripada cyber cafe tu. Baliklah ke college. Tapi nak tak nak, tak ada pilihan, dia terpaksa jalan kaki. Dah lah waktu tu tengah pagi guys. Dia kata sunyi. Yelah dah tengah pagi, pukul 1 tu. Dalam perjalanan dia nak balik ke college, dia ada lalu dekat satu jabatan tau. Jabatan ni memang selalulah kereta lalu lalang guna. Tapi yelah, pada masa tu memang tak ada kereta lalu lalang. Sebab yelah dah lewat macam tu kan. Bila dia lalu dekat jabatan tu guys, tiba-tiba dia ada terdengar satu suara anak kucing. Yang mana suara tu membuatkan dia untuk berhenti kejap dan mendengar. Sebab kata Rahmat, suara anak kucing yang didengar ni macam stres. Dia seakan-akan macam suara yang meminta tolong. Dia pun mencari-carilah, dari mana datangnya bunyi suara anak kucing ni. Mencari, memandang sana, memandang sini. Ini yang misteri guys. Suara anak kucing tu datang dari arah sungai. Memang katanya tak logik langsung. Dan pada masa tu pula dah pukul 2.10 pagi ni. Dia pun cuba untuk memberanikan diri, nak pastikanlah betul bunyi anak kucing tu, walaupun tak logik datang daripada sungai.
Dia pun cuba mengintai-intai, menjenguk-jenguk dekat sungai tu. Memang tak nampak apa-apa guys. Gelap gelita. Rahmat pun dia tak ambil peduli lah pasal bunyi anak kucing tu. Sebab yelah, nak tolong pun memang macam mana dia nak tolong, datang daripada arah sungai. Dia pun buat tak tahulah. Dia pun teruskan perjalanan dia untuk balik ke college. Dalam fikiran Rahmat, dia rasa adakah bunyi yang didengar tu nak perangkap dia untuk masuk ke dalam sungai tu. Sebab dia ada dengar daripada cikgu yang mengajar, yang di mana cikgu tu ada berkongsi dekat sungai tu guys, banyak memakan nyawa manusia. Memang banyaklah insiden-insiden yang berlaku dekat situ. Dan dari situ Rahmat terfikir, adakah itu perangkap? Dan buatnya dia pergi betul-betul masuk dalam sungai tu mencari. Tak tahulah apa yang jadi. Dan itulah guys, sedikit apa yang aku nak kongsikan dalam video kali ini. Dan memang kisah ini mungkin tidak menyeramkan sangat macam kisah-kisah yang lain, tapi misterinya itu pasal sungai tu. Jadi kalau korang yang tengah menonton ni, yang sudi untuk mendengar kisah ni, kalau tahulah, agak-agak korang lah, kalau korang tahu kat mana tempat ni ke, atau mungkin korang pun pernah lalu dekat tempat yang Rahmat lalu ni, dekat Pahang ni, korang boleh komen dekat ruang komen di bawah guys, untuk kongsikan sedikit pengalaman. Ataupun kalau korang nak nilaikan apakah bunyi itu sebenarnya, adakah memang betul perangkap macam kata Rahmat, ataupun sebaliknya. So komen sikit guys dekat ruang komen di bawah. Jadi guys, itu sahaja untuk dalam video kali ini. Terima kasih banyak-banyak sebab sedia untuk menonton. Aku minta maaf sekali lagi jika video ini terlalu pendek, tapi ini memang kisah benar yang berlaku yang Rahmat lalui. Korang pun kalau ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang korang pernah lalui yang sudi untuk dikongsikan, korang boleh DM sahaja Faiz Cerita untuk aku kongsikan. Dan guys, sekiranya sepanjang video ni ada kesalahan, kesilapan, ada masalah-masalah bunyi-bunyi bising ke, aku minta maaf banyak-banyak. Aku akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa. So guys, itu saja. Aku harap korang semua yang tengah tengok ni stay tune, support Faiz Cerita, kerana sokongan korang sangat-sangat aku perlukan. Dan guys, yang belum lagi subscribe, bantu subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Sekian dari Faiz Cerita. Stay tune untuk next video. InsyaAllah meremang sampai pagi. Assalamualaikum.